Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali kepada video yang kedua. Masih lagi dalam topik differentiation ataupun pembezaan. Ini merupakan video nombor 2. Okey, saya bagi satu masalah, iaitu contoh sini ialah y sama dengan 8x kuasa 2 campur dengan 7 per x kuasa 3 tolak 3x. So carikan dy per dx. Okey, pertama sekali ialah kita tukarkan dahulu bentuk pecahan ini, okey, kepada nombor biasa. Okey, 8x kuasa 2 campur 7x, naikkan 3 ni ke atas jadi negatif 3 tolak dengan 3x. Okey, seterusnya barulah kita cari dy per dx. So sini kita akan dapat 8 dengan 2 x 2 tolak 1 campur negatif 3 7 x negatif 3 tolak 1 tolak 3. Okey, dan kita selesaikanlah. Dy per dx sama dengan 16x kuasa 1 tolak 21x kuasa negatif 4 tolak dengan 3. Okey, jawapan akhir dia ialah 16x tolak 21, boleh juga ditulis x kuasa 4 tolak dengan 3. So inilah penyelesaian bagi masalah ini. Itu saja.